Dia tu tak tahu nak kata. Hari pertama, hari kedua tu menangis bang. Hari keempat tu rasa menangis pun tak guna. Tak kenyang bang. Nangis pun tak kenyang, nangis pun tak kenyang. Ya. Itu benar-benar last sekali. Last sekali Hari-akhir tu macam mana? petang tu saya cuba azan 2 kali. Okey. Malam tu alhamdulillah kami dapat jumpa dengan orang Aceh. Dia tolong kami. Aceh tu apa nelayan ke? Nelayan. Tinggi apa? Dia nelayan. Dia cuba selamatkan kami. Lepas tu dia cuba bincang dengan token dia macam mana kami nak hantar kami ke Malaysia balik lah. Lepas tu ada bantai dengan Mirin. Dan ambil kami sampai ke Malaysia. Kalau tak mak bapak, lawan mak bapak tu macam mana? Dia tak clear. Dan tu tahan tu, tengok tadi subuh ni baru buka handset. Maksudnya handset memang tak boleh guna tu dah. Handset bateri. Wah. Tu saya tak dapat info apa. Tadi saya pecah hari. Saya buka dia dah subuh ni. Banyak mesej masuk semua lah. Tapi bila dah nampak Marine Mai apa semua tu, perasaan tu Saya rasa tahu nak balik. rasa bersyukur sangat lah dapat balik. Kami ingat kami tak nak hanyut ke mana. Kami ingat kami masih di Kedah lagi. Okey. Tu ramai-ramai bantuan tu masa Sebab kami dah cuba banyak kali. Banyak kapal kami kelui. Memang tak dapat bang. Memang tak dengar. Memang tak ni. Tapi yang kami dapat dua kali tu memang dia pelari lah. Tu yang kapal. Yang sedih sangat tu kami berenang api bang. Separuh jalan lah kami. dah benang tu orang. Kami pun tak berapa berarti benar. Tapi terpaksa juga untuk bantuan. Jadi lepas ni abang nak turun kelab pergi ke tak? Tapi saya memang masih minat ni kelab. Tapi kena minta restui bapak dulu tengok macam mana. Mungkin atas restui bapak lah lepas ni. Kalau ibu bapak bagi lagi untuk kerja, saya pergi lah. Dia tak bagi, saya tak pergi dah. Ni kalau dia dapat jumpa mak bapak hari ni macam mana rasa? Tak nak abang je lah. Memang salah saya teruk lah. Sebab dia pelarang saya awal tu. Tapi saya degil juga nak pergi juga. Tapi dah bapak bagi cadangan. Dah bagi saya tengok 3 bulan kerja. Saya cuba lah. Malas bang nak tanya abang. Saya tahu. Waktu yang abang rasa memang tak ada harapan dah lalu kan. Buat tu abang rasa macam mana kan? Apa yang menyebabkan abang tak boleh pergi ni, nak mati ni. Memang hati kita memang fikir, bang, kita tak tahu berapa lama kita hidup rasa memang rasa memang mati je. Memang tengok lah ombak dah kan. Memang kata mati bang, mati. Kami cuba buang pukat setengah bagi ringan balik sampan kan. Masih macam tu tapi tak ada berapa kami niat. Kalau hidup lah. Tawakal. Kalau boleh sampai ke darat, kami nak minta tolong orang darat tapi kami tak sedar time tu dekat mana. Yalah Betul lah tu lep Lepas abang nak last soalan bang. Abang nak terima kasih lah tu. Terima kasih lah Merti selamatkan abang tu. Kepada Merti, orang Aceh, dengan doa ibu bapak saya sekali ya. Dengan Allah SWT. Dengan Allah. Dan terima kasih semua yang beri doa kepada saya. Yang tolong kami